Bila first time nak pergi ke sekolah tu, faham lah sekolah batuan dan sebagainya. Waktu tu bangunan pun tak berapa indah. Bukan nak kata tak cantik, tapi tak berapa indah. Mungkin cat dia tak ada dan sebagainya. Dah lama kan. Masa dah sampai dah ni, I ingat lagi. Daddy bagi tahu. Daddy kata apa? Dia kata, dia cakap dalam Tamil lah. Ina dah school in the Marid. Okay. Korang faham ke? Dia kata, Ina dah school in the Marid. Okay. Maksudnya apa? Mesti korang tadi. Bro, bagi tahu maksud tu. Okay, maksud dia adalah, kenapa sekolah macam ni? Macam tu lah. Lepas tu mak saya pula, dia kata apa? Main anggar nama kita kalimil lah. Macam tu lah. Dia kata, maksudnya, bang, tak payahlah kita balik lah. Kan sekolah macam ni. Macam tu lah. Tapi saya pula, dalam keadaan yang macam, orang kata apa, tengah shock. Macam, aku nak berpisah jauh daripada keluarga. Dia tiba-tiba rasa macam, aku nak rasa hasil macam tu. Rasa macam nak belajar agama. Benda yang kita nak sangat, kita dapat. Tapi saya nak bagi tahu lah, sekolah tu, subhanallah, bila masuk ke dalam tu, sebab sekolah tu betul-betul dekat. Kita boleh nampak kawasan bukit dekat belakang. Pagi memang kabus naik kan. Tepi tu pula adanya pusat rekreasi, tempat mandi, Ulu Cepok nama dia kan. Automatically bila masuk, saya tak fikir dah benda-benda apa mak ayah saya cakap. Tapi saya nak sekolah tu. Saya kata tak apa, saya nak juga sekolah ni kan. Tapi disebabkan mak saya mula dia tak nak kan, tapi disebabkan ayah saya dia tengok saya nak juga, so akhirnya saya dapatlah peluang untuk belajar di situ.